Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni saya nak share, nak spill tea dengan korang lah. Okay, nak cerita pasal satu cerita ni. Cerita ni pasal apa? Cerita ni dimulai oleh misteri Kokorinan. Tang apa? Tanam dia tu yang tu lah orang tu lah. Dia kata apa? Dia kata yang duduk dengan kampung ni sini yang dah bankrupt. Yang dah bankrupt, yang dah tak mampu nak duduk bandar. Yang dah tak mampu nak bayar sewa rumah macam tu. Dia kata, oh my God. Tapi ayat dia lebih pedas lah daripada yang saya cakap ni. Saya tak mampu nak cakap pedas lah. Gitu nangis kat sini nanya kan. Okay. Pelik lah. Why nak pelik? Rasa pelik tapi tak pelik juga. Sebab dia biasa dengan perangai diorang yang tak reti nak hormat orang lain. Tak reti nak jaga perasaan orang lain. Yang diorang tahu, hina. Tu je yang diorang tahu. Maybe dulu time diorang pergi sekolah, maybe diorang ada satu buku teks yang tulis kat situ. Cara-cara menghina orang, cara-cara menyakitkan hati orang. Maybe tu kot yang dia belajar. Why saya cakap macam ni? Sebab macam tadi saya bagi tahu, pelik-pelik perangai diorang ni. Tak pernah berubah, sentiasa pelik. Okay, bila perangai dah pelik-pelik sangat macam ni, kita pun tak rasa apa dah lah. Rasa macam teruk je lah. Tu je lah yang kita mampu rasa kan. Nak kata apa lagi? Realiti ni korang boleh tengok sendiri. Okay. Yang duduk kampung ni bukan saja duduk kampung. Bukan datang duduk kampung goyang kaki. Bukan datang kampung kita dah bankrupt. Bukan. Mereka datang duduk kampung ni sebab ada setengah orang dia akan memulakan pekerjaan di kampung. Macam jadi peternak ke, jadi petani ke. Ikut kerja yang diorang ada. Macam kat kampung ni ada petani. Dia buat kebun dia. Dia buat kebun betik, kebun nenas, kebun ubi kayu. And then dia jual. Ada pula diorang jadi penternak. Diorang ternak kambing. Lepas tu ternak lembu. Ternak ayam. Okay. Macam tu. Jadi diorang bukan bila miskin baru datang. Bukan. Diorang okay je dari dulu lagi datang duduk hidup kat Malaysia ni. Dia duduk kampung bukan saja-saja tau. Dia duduk kampung sebab kira pekerjaan dia kat kampung. Dia ada kerja, bukan dia. Macam rasa bosan nak duduk bandar, main kampung. Bukan, dia ada kerja dekat kampung. Tak ada kerja, maybe dia ada tanah peninggalan ibu ayah dia ke atau apa-apa. Ataupun dia beli tanah dekat kampung ke. Selalunya kalau tanah kampung ni, selalunya mak ayah dia tinggalkan lah. Lepas tu, kot kat nama dia kan. So, bila dah ada tanah banyak-banyak, rumah pun dah ada ataupun rumah tak ada lah ya. Dah tak ada tanam, buat apa nak duduk bandar, buat apa nak bayar sewa banyak-banyak kat bandar tu. More better you come to kampung, okay? You buat rumah atas tanah you sendiri, you duduk kat sini. Kat bandar tu, awak korang tengok suasana malam yang meriah tu je yang korang tengok. Korang tahu tak pagi-pagi, saya ada pengalaman lah pagi-pagi nak pergi kerja, selalu kerja start pukul 8. Kena start on the way pukul 7. Okay, kerja start pukul 8, start on the way pukul 7. Itu pun kadang lewat juga. Sebab apa? Sebab jam. Jalan sangat-sangat jam. Okay, bandar dengan jam memang tak boleh dipisahkan lagi. Ya. Sangat-sangat jam. Kadang sampai rasa stres, rasa burn out. Sebab kita dah cuba keluar awal tapi still sampai lambat. Macam tu jugalah bila hari weekend. Weekend pun sama juga. Jam. Okay. Lepas tu, kalau time nak balik kerja pun sama juga jam. Habis kerja pukul 5. Pukul 6 balik rumah pukul 7.30 macam tu. Sebab susah sangat. Jadi kalau dekat kampung tak ada semua ini. Nak pergi mana-mana. Kalau jalan nak sampai kat kawasan tu 5 minit. 5 minit sampailah. Kalau kat bandar kau kerja nak pergi tempat tu. Ambil masa 5 minit dalam 10-11 minit macam tu baru boleh sampai. Kampung tidak. Kampung lebih cepat. Lepas tu duduk kampung. Buat rumah dekat kampung ni bukan bermakna you kena buat rumah macam Upin Ipin tu, yang tu pun lawa tapi okey lah. Yang mana kata tak lawa sebab rumah kayu kan. You boleh je nak buat rumah batu, rumah simen, silakan. Ikut suka hati. Tengok rumah-rumah kat kampung ni. Kereta sampai 3-4 buah. Lepas tu aircon ada kat kampung. Lagi-lagi kat kawasan saya. Setiap rumah ada airconnya. Minimum 1. Dan ada setengah rumah ada yang sampai 5 aircon, 6 aircon. Jadi kita tak kata yang diorang ni miskin. Diorang ni alhamdulillah cukup berkemampuan. Boleh makan, boleh beli nasi. Semua tu boleh. Okay? Dan yang paling best kat kampung ni, you guys boleh tanam apa yang korang nak kat kampung. Kalau kita tanam pokok durian, kita dah tak payah beli durian dah.
Tinggal tunggu durian tu jatuh je. Lagi satu. Contoh kita tanam benda-benda yang jenis masakan lah. Contoh kita tanam ubi kayu. Ubi kayu tu banyak faedah dia. Banyak benda yang kita boleh masak daripada satu ubi kayu tu. Kita boleh buat gulai, pucuk paku tu. Kita boleh ambil, buat apa-apa. Semuanya boleh. Okey? Macam tu jugalah dengan paku pakis dan juga sayur-sayuran lain. Sayur-sayuran kat kampung ni semuanya ada function dia masing-masing ya. Okay, orang kampung ni kreatif, bijak, pucuk paku, diorang ambil. Okay, pucuk ubi kayu, diorang ambil, diorang masak. Selagi mana tu kita boleh makan, kita makan. Selagi tak bagi sakit perut dan tak haram lah. Semua tu orang kampung akan makan. Dan orang kampung ni pandai tahu. Walaupun benda tu kita tengok macam dulu saya tak suka ubi kayu, pucuk ubi kayu kan. Macam, apa ni? Lepas tu bila mak saya masak ni, nenek saya masak. Ya Allah, sedapnya. Time tu lah rasa macam, wish tak baik ni aku dah rendah-rendahkan makanan kampung. Sedangkan makanan kampung best. Rumah kampung best, sejuk. Okay? Kawasan kampung best. Pemandangan kat kampung best. Semuanya seronok. Tapi kenapa yang ramai sangat dengki dengan kampung? Bukan ramai lah ya. Cumanya yang geng kokori pun. Ramai tau dia dengki sangat dengan kampung. Saya pun dah pelik lah. Kenapa you nak kena dengki dengan kampung di Malaysia? Sedangkan kampung biasa je. Macam biasa. Okey? Tak kacau hidup korang. Dan yang paling penting, walaupun kat Malaysia nama di kampung, dalam kampung ni ada banyak sangat infrastruktur. Okey? Ada tadika dalam ni. Ada sekolah dalam ni. Semuanya lengkap. Dah tak payah nak pergi kat luar bandar nak pergi sekolah ke apa. Tak perlu. Dalam kampung, semuanya lengkap dan cantik, elok, tersusun. Jadi korang, come on lah guys. Kita ni dah besar. Okay, kita dah besar. Orang kampung suka survive. Okay, diorang suka survive hidup diorang dengan apa je yang ada. Okay, diorang tahu erti bersyukur. Walaupun orang kampung pun kan kaya. Siapa kata orang kampung miskin? Diorang pun kaya juga tahu korang. Korang tengoklah. Okay, rumah cantik-cantik, besar-besar, dalam hiasan, perabot jati. Semuanya lengkap. Lengkap. Okey? Sentiasa cantik, elok. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita tengok pun macam Masya Allah cantiknya. So why? Why korang nak hina? Why korang nak ejek? Korang tak dapat apa-apa tau. Okay, orang kampung tu pun bila diorang baca komen korang bayangkan apa yang diorang rasa. Sedangkan kehidupan yang realitinya kita ni orang Malaysia, kita sendiri yang tahu. Hidup diorang Alhamdulillah aman, damai, infrastruktur, ada rumah cantik. Yang mana dok kata bankrupt, yang kata bila dah miskin baru datang kampung, baru ingat kampung tu. Sedar-sedar lah Korang jangan ingat korang perangai macam tu, satu dunia perangai macam tu. Okay? Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.